Apa pun yang ada depan Jai dia pasti langgar punya. Dorong dia aja itu enggak apa-apa, dorong dia aja langsung kau dia tu. Pernah jumpa orang-orang kacip tak? Tak pernah kan? Orang kacip ni dia special case sikit. Lagi-lagi macam Jai ni king kacip. Jaga-jaga lah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Pablo Amirul. Dan saya Daniel G. Welcome back. Kembali semula kita dalam Warzone World Championship 2025 untuk edisi khas ini. Kita tampilkan anda dalam ringside face off petarung-petarung. Dalam setiap episod kami tampilkan 54 petarung yang terdiri daripada India, China, Thailand, Indonesia dan juga tuan rumah Malaysia. Malaysia! Oi, excited dah fighter kita. Belum start lagi kan? Excited dah. Dia dah sampai lah orang. Dah ada energy kan? Yeah. Nama gua. Itu dia. Segmen episod kali ini kita tampilkan kelainan sedikit iaitu antara Coach JTT bertemu dengan Coach Golden Gym. Mungkin saya serahkan kepada co-host saya untuk perkenalkan petarung-petarung yang hadir pada hari ini. Okey, sebelum kita berkenalkan dengan fighter-fighter kita jangan lupa untuk Warzone World Championship kita ada beberapa bidang sukan. Ya, kita ada Muay Thai, kita ada boxing, kita ada kickboxing. Tapi untuk pertarungan ini, kita ada pertarungan untuk merebut tali pinggang, merebut sabuk untuk Warzone World Championship dalam bidang Muay Thai. Untuk kategori lightweight. Yeah. Wow. So, Silakan. first of all, kita punya fighter yang pertama daripada Malaysia dikenal sebagai Jai. Jai, hello, how are you? I'm feeling good. Sihat? Sihat Alhamdulillah. Okay, Jai memang one of the fighters daripada JTT, which is Jordan Top Team, dan daripada Golden Gym dan Indonesia kita ada lawan dia. Namanya Juicy Lano. Juicy Lano, kamu sihat juga? Sehat puji Tuhan. Sihat. Juicy Lano muka dia memang muda berjambu. Umur kamu berapa? 20. 20. Jai umur? 28. 28. Okey. So darah muda dengan boleh kata veteran ke? Jangan panggil veteran lah. Bukan lah. Panggil darah sedang-sedang. Darah sedang. Dia sedang nak bakar tapi dia sedang-sedang relax. Sedang-sedang bakar, sedang-sedang relax. Okey. Ini ayat dia nak membakar ataupun mengalu-alukan kedatangan petarung yang datang daripada Indonesia. Bolehkah Pablo bertanya, adakah Juicy Lano pertama kali di Malaysia ataupun udah kerap ke Malaysia? Ini yang kedua kalinya. Kedua kalinya. Kedua kalinya datang ke Malaysia bukan berlawan ya? Ya, Bukan ini melawan. dua kalinya. Okay. berlawan, bertarung di sini. Enggak, pertama kali kalau melawan pertama kali. Okey, tanpa kita bermasa, Danny, let's spice this. Okey, kita start dengan Juicy Lano dulu ya. Kita mau kenalkan diri anda dan kita fahami at least kita berbicara sebelum kita rolling. Kamu sebagai fighter yang udah training di dalam bidang kickboxing. Kickboxing ya. Tapi udah berapa tahun kamu training? Training dari kecil sih, dari 3 tahun. Dari 3 tahun? Ya. 3 tahun. Pablo, you dah jalan ke? 3 tahun? 3 tahun aku tengah nyonyot tu. Minum susu mak aku bagi. 3 tahun kau dah training? Ya. 3 tahun training dari umur 3 tahun, sekarang kamu 20 tahun ya? Udah dah 17 tahun. 12 tahun. Yang pertama kali yang pas itu yang 3 tahun itu taekwondo doang pertama kali. Kamu mula dengan taekwondo dulu lah. Taekwondo dulu. Okay, so itu kerana itu kamu lebih suka kepada bertanding dalam kickboxing ya? Habis dari taekwondo baru boxing. Boxing dulu Baru kickboxing terakhir. Dan sekarang ni? Sekarang ini bilang Muay Thai. Kalau bilang Muay Thai, pertama kali aku turun Muay Thai ini. Aku selalu siap saja mau tantang siapapun, aku siap selalu. Siap saja. Siap saja. Tapi kamu tahu kan perbezaan antara boxing, kickboxing, ada kelainannya, taekwondo nya ada kelainannya. Ini Muay Thai ni lebih ganas, lebih ni. Tahu, nanti lihat saja nanti. Aku suka ni. Jai nampaknya telah pun spark sikit api tu, tapi tak apa. Kita jangan marakkan dia lagi. Silakan dia ni untuk Jai. Jai pula dah berapa lama dah training? Jai kira ibarat kalau kira training tu bawah sikit dari dia. Jai baru 15 tahun je training. 15 tahun. Muda juga. Tapi korang bermula memang Jai pun bermula Jai daripada... mula time Jai sekolah menengah umur 13 tahun. Oh. Ya, kau mesti budak buat hal kat sekolah.
Bukan. Bukan? Jai dulu sekolah sukan bola. So Jai kena ragging dulu. So Jai belajar tu untuk nak bantai sini balik tapi setiap kali nak bantai tu diorang ramai sangat. Kau lebih kurang kalau kau daripada Jordan Beliti aku tahu kalau Jordan bermula dengan budak jahat dia mencipta nama sebagai seorang fighter, tak mungkin kau ni budak baik sangat. Tapi bagus dia jujur. Dia jujur dia bagi tahu. Tapi dulu sekolah sukan? Sekolah sukan dekat mana? Bukit Jalil? Bukan, High School Kajang. High School Kajang. Okey. Tapi you dalam sekolah sukan buat main bola? Main bola. Okey, tapi apa jadi kat you punya kerja untuk jadi Tak nak tanya. Asal kau rembat sini kau pasal bola ke apa? Tak. Memang tak pernah sempat pun rembat sini sebab diorang ramai-ramai selalu. Memang tak ada keberanian tu lagi nak rembat diorang time Dan tu. sebab itu kira kau dibuli ke atau kau nak membuli time tu? Tak, dibuli lah. Dibuli. So belajar tu untuk nak self defense lah actually. Okey, faham. Okey, so sebab tahulah kan sekolah sukan tu mungkin you sekolah asrama Betul. Okey lah. Memang ada banyak. Kau mana bagi tahu aku supaya aku bagi tahu satu Malaysia ni bully ni bahaya ni. Itu pun dah kes lama dah kan. Jai pun dah besar dah tahu lah. Sekarang sini tu pun dah contact macam kawan dah. Tak pernah simpan pun. Biasalah budak-budak kan. Okey, faham. Tapi satu kalau jumpa jaga lah. Ada satu. Tak ada lah gurau. Mana tahu ada satu tu. Ada satu punca dia. Okey, tapi untuk Jai dah training dah sejak 13 tahun, you dah berapa kali dah lawan? Jai lawan total 30 lebih 37 kali lah. Tali pinggang? Tali pinggang baru ada 2 je. Baru ada 2 je. 2 je. 2 tu for me macam untuk batch Jai 2 tu kira sikit lah. Sebab kalau tengok macam Jai punya kira sahabat Jordan Boy kan. Dia belt dia dah penuh satu gym dah tak boleh nak simpan dekat gym sebenarnya. Belt dia sampai kena order store baru untuk simpan dia belt. Sebab tu ada JTT sebab store dia dah beratus fight tau. Jai baru 30 lebih. Tu beza dia sebab dia macam tu lah. Ada certain gym dia jaga dia punya fighter, dia tak nak fighter dia fight dengan dia nak jaga dia punya rekod. Tak nak fighter dia just lawan je macam Jordan Boy dia punya gym dia memang nak bagi experience. So lawan je banyak kali. Minggu ni lawan, minggu depan lawan lagi. Esok pun boleh lawan lagi macam tu lah. So you memang dapat kutip lah experience dapat you. kutip jugalah experience tapi tak banyak lah. Tapi okey lah. 15 30 tu kira okey lah. 15 tahun 30 perlawanan. 37 something lah. Okay. 37 menang, 9 kalah, 2 seri. Okey. Dapat macam impress daripada pertarungan Indonesia ni. Dapat. Sebab tu aku cakap keluarkan sikit dulu. Sikit je. Tapi tak apa. Juliano, bagaimana anda? Daripada umur 3 tahun, 17 tahun berpengalaman bukan saja dari segi Muay Thai, kickboxing, taekwondo semua ni. Gimana kalau mau bilang kalau amatir itu udah banyak, nggak bisa dihitung lagi. Kalau bisa dihitung. Iya, soalnya kalau amatir dahsyat nak, dia tak kira. Kalau main pro baru 4 kali aja. Tapi amatur di Indonesia seperti mana? Kalau amatir di Indonesia itu udah pasti banyak banget kalau amatir. Okey. Tapi untuk Jusilano pula ini kali kelima ya untuk pro. Ini ya masuk kelima. Okey, tapi sebelum ni pro semua di kickboxing. Boxing 1 kali, 3 kali, boxing 2 kali, kickboxing 1 kali. Okey. Punya sabuk juga? Hah? Sabuk juga punya? Tak punya. Ini pertama kali ini. Ini nanti saya bawa pulang ke Indonesia. Cuba. Tapi untuk Jusilano kamu suka ke cabaran ini? Ya, cabaran ini. Sebab ini cabaran untuk kamu enggak pernah main siku, enggak pernah main lutut ke kepala. So, adakah persiapannya yang lain? Nanti lihat aja pasti pecah. Oh. Badara memang. Hancur sudah. Hancur. Tapi kalau kau nak pasti sejadi terbaik lagi aku DM kau. Memang kalau mau bilang kalau kita kickboxing, kalau dia Muay Thai nanti lihat aja. Nanti main cantik. Main cantik dulu lah. Main cantik. Dia cakap nak pecah muka kau. So macam mana? Macam ni lah. Cuba kamera tengok muka Jai. Sepanjang 30 lebih perlawanan, hidung je sengit. Tapi tak ada pecah lagi muka. So, nanti saya yang bikin sejarah itu. Okey, kita tengok. Boleh pecah tak boleh pecah. Kita tengok. Okey Jai. Kita dah kenal Juliano dan juga Jai sedikit sebanyak tentang background, latar belakang dalam sini mempertahankan di khususnya Muay Thai. Sekarang ni Pablo ada soalan untuk Jai. Nama Jai agak besar dalam kategori Jai lah. Muay Thai kategori lightweight, betul? Di Malaysia dikenali mempunyai tali pinggang juga. Bagaimana persiapan untuk menghadapi tentangan daripada Juliano ni? Dia ada background.
Bermula seawal 3 tahun umur, 17 tahun dia punya banyak seni mempertahankan diri kerana memilih memberi cabaran dalam Muay Thai. Bagaimana Jai melihat tentangan daripada Julian? Bagi Jai untuk setiap perlawanan tu semua bagi Jai biasa je, sama je. Sebab macam dia, kalau dia tak cerita yang dia start daripada umur 3 tahun tu, Jai memang takkan tahu pun. So basically Jai memang akan fokus untuk Jai punya diri sendiri. Setiap kali preparation memang akan diri sendiri. Jai fokus untuk nak bagi improve lagi better. So memang dah standby lah sebenarnya. Kalau anda kata habis ni nak terus fight dekat atas, kat tepi semua boleh. On. Gimana menurut kamu? Tuan rumah kami Malaysia telah pun memberi cabaran jika berminat anytime. Jangan banyak ngomong aja. Jangan banyak ngomong aja. Dan kamu Juliano datang ke Malaysia punya misi tersendiri, iaitu ingin memiliki tali pinggang kejuaraan yang pertama. Semangat membara anak muda ni, orang muda ni perbezaan umur dalam 8 tahun. Tapi dari segi fight experience hampir menyamai, saya kata cuma berbezanya dia ada kelebihan all-rounded punya fighter. Adakah itu akan memberikan kelebihan pada kamu untuk menantang petarung tuan rumah itu, Jai? Pastilah. Pasti. Macam mana kamu pasti? Apakah yang kamu akan memberi amaran? Apakah kamu punya lifestyle, fight style yang kamu akan beri amaran kepada Jai? Maksudnya gini, kamu punya pengalaman all rounded. Kamu yakin? Yakin. Kamu yakin boleh tewas ke dah? Datang ke sini Malaysia sebab dia punya nama yang cukup gah di Malaysia ni. Dia memang udah punya nama tapi aku masih muda juga. Nanti lihat aja gimana nanti. Gimana nanti kita mau tahu sekarang gimana persiapan kamu menentang jagoan dari Malaysia ni dong. Okey, tapi sebelum tu kalau tak ada jawapan lagi kan, saya nak tanya dulu. Sebelum ni kamu pernah nampak Jai lawan? Pernah? Okey, so bagi pendapatan. Masih biasa aja sih. Masih biasa aja. Ya, masih aja. Okey, di mana kamu lagi kuat daripada Jai? Pokoknya tergantung dari skill aja sih, Jai. Skill Ya, biar aku masih muda tapi lihat aja. Oke, bro. Jai, mukamu yang pulus, cantik, handsome itu bakal dipecahkan oleh dia ni. Dia cakap dia dah ada niat tadi. Tapi Jai bagi tahu paling hebat pun hidung je sengit. Belum lagi kepala sengit ataupun rekod sengit. So sekarang ni menerima tentangan daripada petarung daripada Indonesia ni bagaimana? Dia sebenarnya umur ni tak menentukan pun. Dia tengok macam mana kita training and macam mana kita deliver atas ring tu. So kadang-kadang dia training bagus kan, training bagus, fight bagus, tapi bila sampai dekat hari fight tu dia tak boleh control. I mean dia punya dalam diri sendiri tu tak boleh control. Dia punya nervous, dia punya gabra apa semua dalam ring tu dia akan jadi lain. So memandangkan dia kata atas ring nanti dia nak buktikan, kita tengok atas ring nanti. Okey, kita boleh tengok atas ring nanti dalam bulan Disember. Jangan lupa beli tiket di www.world.com dan boleh tengok secara langsung pay-per-view di video. Tapi untuk Jai kan, soalan yang sama. Kamu pernah nampak tak video-video dia fight atau video-video dia training? Dia tak pernah nampak pun, tak pernah. Okey, kalau sebagai fighter yang tak pernah nampak opponent punya training atau fight video kan, tapi dia pernah nampak you punya. Okey, macam mana you nak bersiap dengan fighter yang macam itu? Biasanya kita akan work with our team lah. Work with our team maksudnya kalau contoh bila fight dekat Thailand, kita kadang-kadang fight dekat stadium Thailand ni, kita tak tahu pun opponent kita siapa. Lagi seminggu baru dia bagi tahu, okey, kau akan fight dengan ni laksa, kau akan fight dengan tom yam, contoh. So kita just ready lah. So nanti in game tu baru macam contoh habis round 1 tu baru kita akan terus adjust dalam game tu. Coach ada kan, setiap kali bell ring tu dia akan terus adjust. Okay, kau kena main macam ni. Round 2 kau kena main macam ni. So macam tu lah. So memang dia akan ada adjustment lah kan daripada coach you akan jadi nanti siapa? Nidal? Nidal, Jordan Boy, Putra, semualah satu team. Okay, faham. Okay, tapi macam itu. So dengan Jusilano, dia memang tak pernah lawan Muay Thai sebelum ni. You rasa itu adalah satu mistake ke daripada dia? Nak cuba cabarkan diri dia untuk lawan dengan seorang yang memang training dan melawan Muay Thai? Bagi Jai tak ada apa-apa mistake pun. Sebab bagi Jai kickboxing dengan Muay Thai ni dia dekat sama-sama je. Cuma bezanya Muay Thai dia ada siku. Kalau macam kickboxing dia tak ada siku. So dia just main combination tangan dengan kaki, lutut.
Tapi kalau Muay Thai dia ada siku sekali. Tapi you tak rasa itu advantage untuk you? Tak juga sebab bagi Jai anything can happen dalam ring. Okay. Dan untuk Jusilano pula, kamu suka cabaran itu kan? Okay. Tapi bagi pandangan kamu, kamu bukan pandangan, sorry. Kalau saya tanya, fight style kamu sebagai fighter yang mana? Kamu suka tekan, kamu suka tank, kamu fighter apa? Ya, baku pukul. Baku pukul je. Baku pukul aja. Bro, tapi dia dah bagi amaran bro. Beda kickboxing dengan Muay Thai ni adalah siku. So Pablo Kata dia kan tadi nggak beda jauh kan. Tak beda jauh, tapi dia mau beritahu kamu kekuatan sebenarnya ada pada sikunya. Gimana? Oh, bisa blok kan? Bisa blok. Dia kata bisa blok. Okey, kalau macam tu Pablo nak tanya tentang kepada Jai, klasik Muay Thai against the orang kata kickboxing ataupun all-rounded fighter ni yang baru nak menceburi Muay Thai ni, bagaimana korang kalian melihat pertarungan ini akan berlaku? Adakah kemahiran bertemu dengan tenaga muda? Adakah tenaga akan mengatasi kemahiran ataupun kemahiran akan mengatasi? Dia berbalik kepada macam yang saya cakap atas ring. Atas ring tu kalau kita boleh deliver, kita boleh control the situation, dia akan menang. Siapa yang boleh control the situation, dia boleh menang. Dia tak kira kita dah lawan 400 kali ke 300 kali ke, jumpa dengan orang baru 10 kali pun boleh kalah kadang-kadang. Even fighter legend daripada Muay Thai pun, kalau dia pergi fight, kadang-kadang dia boleh kalah. Sebab apa? Sebab dalam ring tu, situation tu boleh berubah. Macam tu lah maksudnya. Untuk Jai, apa yang paling penting bila masuk dalam ring? Apa yang you fikir atau apa yang paling penting? Performance you ke, kemenangan ke, apa yang paling penting untuk you? Macam sebelum ni Jai fight memang untuk duit lah. Sebab memang Jai nak survive. Untuk fight tu memang untuk duit lah. Tapi sekarang ni Jai comeback ni untuk fight untuk keluarga. So apa pun yang ada depan Jai pasti langgar punya. Sebab lagi satu, jarang lah nama Jai dalam Malaysia ni tak langgar kan. So maksudnya kau teruskan untuk menjadi seorang fighter ni untuk mengubah nasib keluarga dan meneruskan untuk menjadi mata pencarian. Yes. Maksudnya selagi badan masih mampu untuk bertarung, selagi itu kau akan buat yang terbaik. Betul. Dan ini akan memberikan cabaran kepada Jusilano. Sebab apa Jusilano? Yang kamu tantang ini bukan sebarangan fighter. Aku juga bukan sembarang dong. Buktikan apakah yang boleh menyokong kata-katamu sebagai kamu bukan sebarangan juga. Buktikan kepada Jai. Kalau mau fight sekarang sini bisa. Dia ajak fight sekarang, Jai. Budak ni dah mula main kasar. Udah klise lama, style dia. udah training udah Kau lama pernah ni. lawan tak? Fighter latar belakang yang Tapi berbeza macam dia. tunggu. Tapi persiapan dulu buat Bio nanti. Persiapan? Buat Bio nanti. Jap. Beyond, Tak payah mention Beyond kat sini. Sini kita fight kat Warzone, kita cerita Warzone ni. So adakah kamu enggak yakin dengan Warzone punya championship dengan kamu? Yakin. Jai. Takutnya dia cedera aja takutnya. Dia enggak siap aja. Takut dia tolak aja nanti. Udah capek-capek latihan tapi dia tolak tiba-tiba kan. Udah training hard juga. Nanti Dia persiapan. macam ni ya. Dia untuk fight scene ni dia memang akan ada injury. Kan? Macam you kata you dah fight lama kan. So injury tu memang akan ada. Tapi selagi kita boleh orang kata manage injury tu, kita akan take the fight. Kita takkan cancel sebab cuba tengok belt depan mata ni. Lawa tak lawa, cantik tak lawa, takkan saya nak biar awak bawa balik. Saya masih nak bawa balik. Jadi kalau setakat minor injury tu jangan risau. Saya lawan juga, jangan risau. Tak kisahlah. Kamu Jusilano. Tak kisah tidak akan menghentikan dia untuk memberikan tantangan kepada kamu. Ada strategi lain kah? Nanti ada pasti. Gua akan bawa pulang ini. Pasti kamu akan bawa pulang kerana Jai bilang enggak segampang itu kamu membawa pulang tali pinggang ini. Macam mana kamu akan pastikan? Apa percaturan kamu ni? Iya. Cederaan tidak menakutkan dia. Langsung tak. Umur kamu tidak menakutkan dia. Pengalaman kamu dalam masyarakat yang pelbagai pun tidak menakutkan dia. Gimana percaturan kamu? Apa yang kamu boleh? Adakah kamu akan bagi hook ke, siku ke, pecahkan muka dengan lutut ke apa? Gimana? Aku mau tahu juga macam mana kamu mau pecahkan muka dia. Sebab kamu belum belajar atau mungkin kamu dah belajar betul-betul macam mana mau siku kan. Tapi macam mana kamu mau pecahkan muka dia?
Pakai kaki aja. Pakai kaki aja. Kaki kamu pantas, kaki kamu kuat. Kuat pasti. Lebih kuat dari tangan. Dari tangan. Oh, Jai. You have a work to do. Macam ni Haji Silano. Cuba kau tengok mataku. Kalau kau fight untuk keluarga, orang yang datang tu pakai parang ke, pakai apa ke, lagi-lagi macam kau cakap pakai kaki kan. Kau nak tengok keluarga kau kat belakang tu macam tu je. Mesti kau akan fight betul-betul kan. So nanti kat atas ring bawa keluar kaki banyak-banyak. Apa jawapan untuk kaki dia? Apa jawapan untuk kaki dia? Kaki je pun ada kaki juga. Gimana nih tantangan kamu nih bermotivasikan keluarganya di belakang. Dia bertarung demi keluarga. Dia Sama aku bertarung. juga di belakang kamu motivasi buat keluarga, aku juga motivasi buat keluarga sama adik juga di Manado nanti. Sama-sama kita berjuang buat keluarga. Terus apa yang membedakan kalian? Keganasan, kebrutalis. Aku lebih kesangar, bro. Apa? Sorry, apa? Aku lebih panas, bro. Lebih panas? Dia lebih panas, bro. Lebih panas. Lebih sangar lah. Apa maksudnya? Lebih garang-garang. Lebih garang. Ini kalau kat Malaysia, ni King Kacip orang panggil. Ini mic ni pun aku boleh gigit. Aku ketawa aja ya. Dia ketawa aja. Okey, kepada Jusriano. Kalau serangan Jai terutamanya tendangan siku mula ke badan kamu, saya kamu tahan enggak? Macam mana sekiranya Kacip. aku Dia dah start kacip. Kau nak fight aku ke dia? Okey, jangan minum air sorry, dulu. bang. Bagaimana kamu mau menghadapi serangan darinya, siku, kakinya? Lepas round 3, bisakah kamu bertahan ataupun bisa menghabisi dia? 2 ronde aja itu enggak apa-apa, 2 ronde aja langsung kau dia itu. Di round apa? Ronde 2. Di round 2 juga ya. Percaya omong gua. Habis itu apa? Percaya omongannya. Percaya. Wow, kata-kata daripada coach muda daripada Indonesia ini ingin mencabar Jai daripada Malaysia yang mewakili JTT untuk merebut sapok tali pinggang WWC International Influencer Lightweight Championship. Adakah tentangan mudah sekarang ni kita nak bagi kepada orang luar, Jai? Satu kata je. Bagus anak muda. Bagus. Bergegas studio dia kata bagus. Gegar ni. Gegar. Mana? Terima kasih. Terima kasih. Wow. Korang. Jai tak ada respon ke? Dia cakap dia nak habiskan you dalam round 2. Oh, nak habiskan je dalam round 2. Okey. Sebab sebelum ni ramai je cakap nak cuba habiskan. Tapi belum tentu habis lah. Adakah kamu pasti menjadi orang yang pertama yang akan Nak tanya satu je Selano. Pernah jumpa orang-orang kacip tak? Tak Tak pernah kan? Orang kacip ni dia special case sikit. Lagi-lagi macam Jai ni king kacip. Jaga-jaga lah. Mungkin dia tak tahu kot perkataan kacip. Kacip tu dia macam ni. Ibaratnya kalau Jusilano berdiri depan Jai boleh gigit telinga tu sampai putus. Itu dia Tapi punya kacip. tak Kamu nak bisa gigit gigit, dalam aku round juga dah bisa sangat. gigit dong. Kira. Dia bisa gigit, aku bisa gigit juga. Oh, kamu pun bisa gigit. Kau ni apa ni fight gigit-gigit ke apa? Ini fight pakai penubur ke kaki? Jangan start gigit sekarang ni. Kau main gigit-gigit. Kau dah kena kacip kan dia ni. Hei, diorang ni. Tak apa lah. Kalau dia nak main gigit, bagi dia main gigit. Orang dah gigit siku lah dia. Gigit balik. Mana apa ini? Apaan sih? Okey, berbalik kepada kita punya face off ringside ni. Strategi macam tadi, Jusnano. Persiapan daripada Jai adalah dia bertaruh, dia mempercayai pasukannya, membuat segala research, segala kajian tentang opponent kerana dia orangnya begitu fokus pada latihan dan pada perlawanan. Persiapan kamu bagaimana? Adakah kamu seperti mana Jai mengharapkan pasukan ataupun kamu punya inisiatif sendiri untuk rencanakan kamu punya persatuan? Itu udah disusun rata sama coach aku juga. Coach kamu juga. Udah disusun rata untuk melawan dia, udah disusun semua. Untuk persiapan udah bagus maksimal. Kurang siap tanding aja di Desember nanti. Oh. Jai ho. Hati-hati kenapa? Ini adalah perlawanan strategi antara coach JTT dan juga coach Golden Gym dalam merebut tali pinggang WWC International Muay Thai Lightweight Championship. Adakah akan menjadi milik JTT ataupun milik Golden Gym? Oh pasti Golden Camp. Oh, yang pastinya kepada penonton-penonton yang menonton bukan saja di Malaysia, Indonesia, India, China, Thailand, korang boleh dapatkan tiket dengan segera, dengan cepat kerana perlawanan yang eksklusif ini akan berlaku pada 6-7 Disember di Arena
nilai dan korang juga boleh menonton secara langsung ataupun secara siaran berbayar di video. Korang kena saksikan. Adakah tali pinggang ini menjadi milik Malaysia ataupun akan terlepas kepada pencabar yang lebih muda, lebih bertenaga, lebih panas katanya untuk bawa pulang ke Indonesia. Jai, kalau diberi peluang, kamu prefer nak habiskan fight ini? Kalau ya, round 1, 2 atau 3? Atau kamu seorang fighter yang nak mendominasi. Yes, mendominasi. Sorry. In the beginning. Kalau tengok nama yang Ijai bawa kan, slogan The Reaper. So pastinya Ijai akan kejar untuk finish early lah. Bukan untuk nak dominate. Kita datang untuk tidurkan dia terus. Oh, tak ada round berapa, tak ada macam mana, tahu dia akan tidur. Yes. Siku dapat, genteng dapat, untuk pula akan dapat. Yes. Okay. Mau di-translate tak? Bisa. Bisa? Mau? Mau. Oh, aku suka bapak ni. Apa itu? Let's go, Bang. Aku bagi ya? Saya tak faham tadi. Apa? Okey, dia bilang gini. Datang jauh-jauh dari Indonesia, naik flight 2 jam setengah, naik kereta sampai sini, jangan dibuang masa, bagi dia pertarungan yang mudah. Dia bilang, dia masuk ring, dia enggak janji sama lo. Round pertama, round kedua atau round ketiga. Yang pasti pokoknya dia masuk ring, kamu akan ketiduran. Gimana responnya, Bu? Kan aku udah ngomong bilang tadi awal kan. Hah? Kamu yang tidur bukan aku yang tidur. Yakinnya kamu, hebatnya kamu. Gimana tuh? Jai. Jai ho. Dia bahan bro, aku tambah lagi Ingat, dia bahan Jai. bro, aku start. Dah cukup lah, jom lah depan-depan lah terus. Kita face off terus. Lama sangat ni. Boleh. Ayo. Oh, Bagi dia face off. Bagi dia face off. Oh, ini lah macam dia face off ni. Tapi sebelum tu kita nak kena Ingat, tanya Jai. lagi ni. Tunggu, bentar. Kita ada masa lagi untuk bertanya kepada petarung-petarung kita ni. Teruskan dia ni, come on. Okay. Sebab kan dia first time lawan Muay Thai. Apa nasihat you boleh bagi kat dia sebelum lawan dengan you? Nasihat Ijai adalah tolong jaga, sebab dia kata dia dah prepare lama training, lama, tolong jaga badan supaya tak ada apa-apa injury. Itu je kita nak. Kalau ada injury, kita boleh faham. Terpaksa pull out tu kita boleh faham. Tapi tolong jangan ada injury. Tolong jaga kesihatan. November ini Beyond. Yan. Pasti. Dia bilang jangan injured doh. Dia mau fit fight yang 100%. Dia enggak mau 90%, 80%. Kenapa? Jangan dikasih alasan. Adakah itu akan menjadi alasan buat kamu untuk menentang dia? Come on. Yang lawan Beyond Jai. Biar yang lawan Jai. Kau cakap Beyond. Dah tadi. Dia cakap Lain kali cakap Wawa, aku dah salah. Ini dah cakap Warzone. Kau tahu tak Warzone? Lagi sekali kau buat hal, kau siap. Bukan dia yang tentang, aku yang tentang. Sorry bro. Dia buat hal bro. Gua Malaysia bro. Tak mungkin gua Indonesia bro. Tak mungkin bro. Malaysia bro. Kau tiga be. Asyik tak be. Kau tiga be. Kau butak be. Kau buat hal lah. Yang penting kau jangan cedera. Dia bilang dia mau pertarungan yang sihat. Dia mau pertarungan yang adil. Enggak mau alasan-alasan. Adakah di masa hadapan kamu udah siap sedia untuk beralasan dengan dia ataupun gimana? Aku balikan kata-kata dia. Silakan balik. Yang tak balik jangan terbalik meja. Jangan. Kamu bilang aku jaga kesehatan, kamu aja yang jaga kesehatan. Aku udah persiapan maksimal, kamu aja yang jaga kesehatan. Okay? Guys, Maksimal nak mungkin. Pablo translate bahasa Indonesia ke Malaysia? Tak apa, okey faham. Tadi aku nak translate juga. Umur kau akan jadi faktor untuk dia bertarung. So dia cakap jangan sembang sebagai macam brother sangat. Ini anak bocil daripada Indonesia, bukan sebarangan bro. Ini dia datang ada matlamat besar. Matlamat dia debut dia yang ke berapa Sabu dia? Kelima. bro, Ini sabu. pro fight yang keempat dia. Keempat. Yang kelima dia tahu dia bawa balik tali pinggang. Jai ho. Macam mana nak respon bro? Jai ho. Jai ho. Ho ho. Jai ho. Ho. Ini Jai bukan sebarang Jai. Ini Jai kacip. Kacik! Dia bilang gini-gini aja dia datang. Kamu pukul. Kamu tendang. Gimana kamu mau respon? Adakah kamu pun begini? Ataupun kamu gimana? Cukup diam dan buktikan saja. Okay. Buktikan Jai. Buktikan. Boleh. Harus dua-dua fighter buktikan nanti di Disember ya. Tapi macam mana kamu boleh janji kepada penonton-penonton kita? Apa yang penonton boleh expect? Sorry. Okey. Penonton-penonton semua jangan lupa dapatkan tiket. Yang mana tak boleh datang boleh tengok online, boleh purchase online.
korang memang kena tengok fight ni sebab Jai boleh janjikan performance daripada semua fighter-fighter Malaysia memang all out. Yang paling korang tak boleh tinggal adalah Jai punya perlawanan sebab korang akan tengok fighter style yang kacip. Bagaimana kepada Jus Leno? Kata-kata kepada Jus itu kata-kata daripada rakyat Malaysia. Ini. Okey, untuk Jusilano, wow. Mau saya translate? Yuk. Dah tahu itu dah. Tapi boleh ada banyak maksud di situ. Mau saya translate enggak? Saya translate ni. Dia bilang gini. Bro, seperti angin yang ditiup, terbang aja kamu pulang ke Indonesia. Gimana menurut kamu kata-kata mewakili rakyat Indonesia, harapan, dukungan daripada mereka dan juga tantangan kepada Jai? Untuk warga Indonesia selalu mendukung terus Rian, yang juga terutama warga Manado selalu doakan Rian yang terbaik. Buat Jai juga jangan banyak cakap. Kamu aku pi. Hai. Kau jangan jampi aku jampi korang cuma pui dua-dua ni. Apa main jampi-jampi sini semua? Ingat apa ini? Mantra ke beradu antara bomo Indonesia dengan bomo Malaysia. Ini fight Warzone. Jangan jampi aku takut tu. Habis yang kita pun kena. Tak jadi lain, okey? Lama-lama lah, ayo face off aja lah, cepatlah. Hai. Tak sabar ini. Bro nak duduk je ke bro? Bro nak gempak je Dah, ke, bro? dah, duduk ini. Let's go. Pablo, kita bagi dia face off sekali. Okey, kita bagi diorang face off atas Satu kali, permintaan pengajar. Kita tengok macam mana diorang nak face off kali ni. Aku risau juga. Katakan sendiri. Tapi sebelum Pablo face off benda ni, Pablo nak cakap satu benda. Jangan lupa dapatkan tiket semua Dekat www.world.com dan boleh tengok pay-per-view eksklusif di video. Jangan lupa ya, kita jumpa di N9 Arena, Nilai Negeri Sembilan, Malaysia. Jangan lupa untuk follow, like dan share di social media Warzone di semua platform. Dan yang paling penting, the champion is not choose but choose to be champion. Dan dengan itu, sebelum kita start diorang punya face off ni, Pablo akan akhiri podcast episod kali ini. Terima kasih kerana menonton Warzone World Championship 2025 edisi khas Ringside Face Off. Saya Pablo Amiro. Saya Daniel Chi. Come on fighter. Diorang nak face off. Aku suka betul bakal. Bakal jadi milik siapa? Ni agak je. Siapakah yang akan membawa pulang WWC? International Muay Thai Lightweight. Aku goyang kat sini. Jangan lupa saksikan di Warzone World Championship. Okey, kalau gaduh-gaduh tapi ini aku sebagai penahan. Ambil macam tu je bro. Bro. Tak rapat bro. pegang dulu. Nanti aku yang bawa balik. Pegang dulu. Nanti aku yang bawa balik. Pegang, pinjam. Nanti aku bawa balik.